Datuk setuju tak bila ketua juri cakap lagu yang menang kategori vokal tu tak perlu pun lagu yang high note? Lagu yang sedap lah. High note tak berarti sedap. High note berarti penyanyi tu boleh sampai high note. Itu saja. Tapi kalau lagu yang sedap tu dia tak perlu high note. Tapi akhir-akhir ni memang susah nak buat lagu yang tak high note tapi kita dah biasa kan. Dah dibiasakan. Tapi kalau di dalam dunia dalam carta dunia ni tak, lagu-lagu semua kebanyakan mudah, sederhana. Sebab dalam industri rakaman dia ada level-level tertentu. Dia ada, kita akan kaji dari mana siapa yang paling penting sekali dalam sebuah lagu tu, penyanyi ke ataupun pencipta lagu ke ataupun penerbitnya ke ataupun syarikat rakaman yang paling penting. So semua main peranan dia lah. Tetapi dalam dunia hiburan ni penyanyi itu menjadi yang paling penting sekali. Penyanyi dia yang membawa lagu-lagu itu. Walaupun lagu pada pencipta lagu yang paling penting, tapi bagi industri rakaman penyanyi itu dinampak macam paling penting. Sebab orang kenal lagu tu lebih daripada penyanyi dia. Dan penyanyi tu yang membawa lagu tu jadi popular. So, jadi industri penyanyi ni lebih glamour daripada industri ciptaan lagu. Pasal Datuk, tadi Datuk ada kata macam definisi penyanyi tu kan, sebab macam tak semua boleh jadi penyanyi. Jadi bagi Datuk, apa definisi penyanyi dengan P huruf besar tu? Ya, dia macam apa pun dia buat. Dia kan ada seorang penyanyi yang punya suara yang unik, ya, suara yang kemahiran dia menyanyi tu memang dah tentu mesti ada, tapi dia kena ada suara yang orang suka. Itu satu benda yang susah nak kita nak cerita. Suara yang orang suka ni, ada satu komuniti suka suara yang jenis ni, ada satu komuniti suka yang bentuk lain. Umpamanya macam sekarang suara yang besar-besar mungkin orang dah tak minat lagi, walaupun bagus dia menyanyi, suara pun sedap, tapi orang dah tak trend lagi. Dia orang suka suara yang jenis daripada tengah ke atas. Itu ikut masa lah kan. Tapi ton suara tu dianugerahkan daripada Tuhan, kan? Orang tak boleh nak cipta daripada latihan menciptakan ton suara dia, tak boleh. Itu dah dicipta kerana tubuh badan dia dah macam itu. Untuk menghasilkan suara yang macam itu, Tuhan dah ciptakan tubuh badan dia, bentuk kotak suara dia pun semua dah diciptakan sebegitu hingga dia dapat menghasilkan suara yang sedap tu. Jadi kita tak boleh nak mencipta, nak melatih menjadikan kita punya suara itu sedap. Tapi kalau untuk memahirkan diri untuk menyanyi, itu boleh dilatih.